Laluan kepimpinan wanita melalui penubuhan sistem penajaan dan bimbingan serta mempercepatkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif antara yang perlu diberikan perhatian menerusi Belanjawan 2026 yang akan dibentangkan 10 Oktober ini. Presiden Forum Ekonomi Wanita WEF ASEAN 2025, Dr. Hartini Osman berkata hasrat ini sejajar dengan resolusi yang telah dibentangkan menerusi Forum Ekonomi Dunia ASEAN World Economic Forum ASEAN yang berlangsung pada Jun lalu. Dr. Hartini berkata, selain itu dalam konteks keusahawanan, literasi kewangan dan teknologi pula perlulah menggabungkan elemen kurikulum responsif gender. Saya melihat ini adalah sangat penting bagi kita menyediakan insentif dana khas untuk TVET. Wanita diperlukan bagi kemampanan ekonomi melalui agenda keusahawanan dan lebih besar dana khas disalurkan kepada semua kementerian, khususnya Kementerian Wanita, menjadikan ahli perniagaan pemain industri wanita sebagai memandu program mentor-menti dalam pembangunan perniagaan yang lebih mempan. Dr. Hartini turut menekankan inisiatif pembinaan kapasiti yang dapat meningkatkan penglibatan perwakilan wanita di peringkat pembuat keputusan juga perlu dilaksanakan sekaligus meletakkan mereka sebagai model teladan yang berpengaruh untuk generasi akan datang. Katanya WEF juga berhasrat untuk melihat penubuhan Universal Halal Hub yang dilihat dapat menjadi pemangkin global untuk perdagangan beretika, kerjasama merentas budaya dan peluang ekonomi yang inklusif berteraskan integriti halal.